Alright, Sammy. Aku jumpa kamu lagi dalam beberapa hari. Bye-bye, Sammy. Hari yang sangat stres. Tapi sekurang-kurangnya aku tahu burung aku masih hidup. Aku nak tengok TV. Dan lepas tu aku akan tidur. Sekarang aku rasa ngantuk. Tiba masanya untuk aku pergi tidur. Alright, masa untuk tidur. Good night. Sedapnya tidur malam tadi. Good morning. Hari ini hari yang sangat cerah. Oh my gosh, matahari sangat terang, rumput sangat hijau, Yin di atas bumbung. Dan Yin di atas bumbung? Cek. Sayap kanan, sayap kiri. Perut dah kenyang makan bijian. And go! Wow, Yin belajar terbang. Ianya betul-betul menjadi. Oh my gosh, Yin, itu sangat hebat. Dan mendarat dengan cantik. Oh, hai Seto. Hebat tak? Hebat tak aku terbang? Yin, aku tak sangka kamu betul-betul belajar untuk terbang. Kejap, adakah aku boleh dapat balik burung kakak tua aku tu? Yup, mestilah boleh. Mari ikut aku. Oh my gosh, akhirnya. Aku rindu Sammy. Masuk dalam rumah. Pergi bilik rahsia. And tada! Oh my god, aku tak sangka ianya betul-betul berbaloi. Dan sekarang aku boleh dapat balik burung kesayangan aku. Yes, dan aku ada sesuatu untuk kamu. Dalam ni. What? Apa tu? Aku buat sayap lebih untuk kamu. Maksudnya, aku pun boleh terbang? Yup. Oh my goodness. Okay, kamu sudah bersedia, Sammy. Kita akan terbang. Ikut aku, Seto. 3, 2, Let's go! Oh my gosh. Ininya sangat seronok. Okay, tiba masanya untuk landing. Wee. Yes, aku berjaya landing. Yeay, kamu berjaya.